Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khaila Jasmine Shah binti Syahrali selaku wartawan TV PSS Al-Ghazali SMK Mahat Muar bersama dengan juru video Nurulia Humaira binti Harman. Pada hari ini saya akan membuat liputan berkenaan dengan Rehlah Sains Peringkat Negeri Johor tahun 2026 yang berlangsung di SMK Mahat Muar. Mari kita saksikan. Okeylah, baiklah doktor, soalan seterusnya. Boleh tak kami tahu apakah perkara menarik atau keistimewaan Rehlah Sains 2026 ini? So, untuk Rehlah Sains 2026 ni, perkara yang paling menarik adalah pada tahun ini kita adakan juga selain daripada berbagai bengkel, bahan pameran dan sebagainya, kita juga iaitu Sains Teknologi Inovasi dan Al-Quran. Okay, itu dua pertandingan. Satu lagi pertandingan yang ini juga menarik, di mana kita nak mencungkil bakat anak-anak tafsir dan agama ni supaya mereka menyertai satu pertandingan mencipta prototipe bahan pameran berkaitan dengan Islam dan sains. Jadi anak-anak yang menghantar proposal, 20 proposal yang terbaik, kita akan berikan dana ransangan sebanyak RM2,000 untuk dia menyiapkan prototipe tersebut. Jadi nanti bila kita dapat proposal tersebut, kita akan pertandingkan dan buat penilaian, dan kesemua ketiga pertandingan dia akan ada finale dia lah. So 5 yang terbaik daripada pertandingan khatib sains, pertandingan poster Al-Quran dan juga pertandingan mencipta prototipe bahan pameran Islam dan sains tu, kita akan bawakan ke Kuala Lumpur lah untuk kita pertandingan di peringkat kebangsaan. Jadi saya menyerulah kepada anak-anak tahfiz dan anak-anak aliran agama dan potensi diri masing-masing. Masya Allah, hebat sungguh ya. Okay, terima kasih doktor atas jawapan yang diberikan. Okay, sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Sofia. Dan saya Mia Al-Kairina. Kami wartawan TV PSS Al-Ghazali Mahat Muar akan membuat liputan tentang program Rehlah Sains tahun 2026 di SMKH Mahat Muar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Boleh perkenalkan nama dan sekolah? Nama saya Rehana Zakia. Yang ni Fifi Amira dari sekolah JJ. Okey. Soalan saya, apa pandangan awak terhadap program Rehlah Sains ni? Pada pandangan saya, masa masuk okey, cantik, and banyak booth, banyak makanan, and okeylah, kemas, nampak cantik. Awak rasa seronok tak program ni? I think best, sangat seronok. Okay, terima kasih. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri, nama dan sekolah daripada mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Iman Hanifah dari sekolah SMKA Haji Muhammad Yasin. Saya Nisa Zahra binti Muhammad Aidil daripada sekolah Haji Muhammad Yasin juga. Saya Nur Ilham Farhan Najihah daripada sekolah Mak Yasin juga. Soalan saya, awak rasa Rehlah Sains ni penting tak untuk pelajar? Bagi saya, Rehlah Sains ni sangat penting bagi pelajar untuk menambah ilmu pengetahuan yang baharu dan dapat memberi kesan kepada generasi yang akan datang untuk menggunakan sains Islam dalam kehidupan. Okay, terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan nama dan sekolah? Nama saya Nur Muhammad Nakidin bin Muhammad Ghazali, sekolah Tun Sulaiman Namsyah. Okey, soalan saya, apakah kebaikan yang awak dapat melalui program Rehlah Sains ni? Kebaikan yang saya dapat mengetahui banyak tentang ilmu sains. Contohnya tentang macam-macam lah ilmu sains, dapat mengembangkan pengetahuan tentang sains dan teknologi ni. Okay, terima kasih. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri dan daripada sekolah mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anizinira binti Anasmati dari sekolah Agama Ca'a. Saya Nur Aisyah Akila daripada sekolah Agama Ca'a juga. Soalan saya, apa yang awak dapat dekat aktiviti yang awak berdua dah buat tadi? Kita orang dapat pelajari dalam tentang organ manusia. Lepas tu tentang makanan tu dia masuk melalui organ kita hinggalah pencernaan. Kalau awak?
letak tangan, lepas tu dia macam ada haba. Dia boleh rasa dia guna tangan. Haba yang kanan. Awak rasa best tak rehla sains ni? Best? Best sangat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan nama dan sekolah mana? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haridizki Muhammad Fairuz daripada Sekolah Menengah Kemasan Tun Sulaiman Dinamsyah. Soalan saya, apa pandangan anda terhadap program rehla sains ni? Pada pandangan saya, program rehla sains ini mempunyai perbezaan berbanding dengan program-program sains yang lain. Kerana berbeza dengan program-program sains yang lain yang dianjurkan oleh sekolah-sekolah tertentu dan NGO-NGO tertentu, program rehla sains yang dianjurkan di SMKM Mahat ini memperkenalkan satu konsep yang dikelari sebagai sains dan Islam ataupun sains dan Al-Quran. Dan ini sangat menarik kerana ia juga menepati perintah Allah SWT dalam wahyu pertama yang diturunkan olehnya kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan apa? Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, iaitu dalam kita belajar pun perlu mengingati Allah, dan dalam Al-Quran pun mempunyai jawapan kepada semua pertanyaan-pertanyaan kehidupan kita. Jadi pada pandangan saya ini adalah satu inisiatif dan saya berharap bahawa program-program seperti rehla sains ini dapat dilaksanakan bukan sahaja di sekolah ini, malahan di daerah Muar ini dan di seluruh Malaysia lah, insya-Allah taala. Okey, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri dan daripada sekolah mana? Saya Muhammad Hafiz Zikri Beramli dari Sekolah Madrasah Al-Musinin Pariani. Soalan saya, apa yang awak belajar melalui program rehla sains ni? Saya belajar banyak buat aktiviti, lepas tu boleh fikir secara berkumpulan dan buat kerja bersama-sama. Terima kasih. Sama. Itulah sedikit pengalaman menarik sepanjang program rehla sains berlangsung. Semoga program ini dapat memberi pengalaman yang menarik dan juga menarik minat para peserta terhadap sains dan juga bidang STEM. Saya Mia Elkarina. Saya Aisyah Sofia dan saya Nurkhaila Jasmisha. Kami daripada TVPSS Al-Ghazali SMK Mahat Muar. Informasi tepat, Inspirasi generasi berilmiah. Sekian, jumpa lagi. Bye.